Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan sebuah aplikasi iaitu Stellarium untuk memahami pergerakan bintang dan planet. Saya Muhammad Nazri. Dan saya Ahmad Zulhadi bin Zulkarnain. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan satu software astronomi iaitu Stellarium dan bagaimana software ini dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam Stellarium, kita juga boleh melihat pusingan bumi yang mengelilingi orbitnya iaitu 365 hari. Ia juga boleh menyebabkan perubahan musim mengikut bulan yang telah ditentukan yang tetap. Dan kita juga boleh mengkaji menggunakan Stellarium untuk melihat buruj tertentu yang hanya kelihatan pada bulan-bulan yang tertentu sahaja. Ramai pelajar menghadapi kesukaran untuk memahami konsep astronomi kerana mereka sukar membayangkan kedudukan sebenar bintang dan planet. Oleh itu, penggunaan visual interaktif seperti Stellarium dapat membantu meningkatkan kefahaman, interaktiviti dan student engagement dalam kelas. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke bahagian yang kedua, iaitu teori asas tentang ilmu astronomi. Ini adalah untuk kita memahami pergerakan bumi dalam ruang angkasa supaya kita lebih faham dan lebih mudah untuk menerokai aplikasi Stellarium ini. Disebabkan rotation ini, kita dapat melihat perubahan kedudukan bintang di langit dari timur ke barat. Guru biasanya menerangkan konsep ini menggunakan gambar statik dalam buku teks sahaja. Namun, dengan adanya aplikasi ini, dapatlah kita serba sedikit membantu pelajar memahami pergerakan sebenar objek di langit. Baiklah, setelah selesai bahagian 2, kita dapat mengenal beberapa asas astronomi itu. Barulah kita boleh pergi ke bahagian yang ketiga, iaitu perkenalan serba sedikit tentang aplikasi Stellarium ini. Dalam pengajaran sebenar, Stellarium boleh digunakan untuk aktiviti seperti mengenal pasti constellation, memahami pergerakan planet dan melihat perubahan langit mengikut masa. Kaedah pembelajaran berbentuk simulasi ini dapat meningkatkan student engagement kerana pelajar belajar secara visual dan interaktif. Ia juga membantu guru menjelaskan konsep abstrak dengan lebih mudah. Sekarang, kita akan melihat demonstrasi penggunaan Stellarium. Stellarium merupakan software simulasi langit malam yang memaparkan kedudukan bintang, planet dan constellation secara realistik. Software ini boleh digunakan oleh guru untuk membantu pelajar memahami konsep astronomi dengan lebih berkesan. Stellarium ini juga boleh digunakan di laman web dan juga boleh dimohon turun ke dalam PC anda untuk digunakan. Layari laman web seperti Stellarium dan anda akan jumpa secarian di Google untuk menggunakan Stellarium. Baiklah, pertama, kita kena tetapkan lokasi pemerhatian kita. Jadi kita klik pada bahagian location window dan pilih lokasi seperti Johor, Malaysia. Tetapkan lokasi penting kerana kedudukan objek di langit berbeza mengikut tempat yang kita perhatikan. Di dalam Stellarium, kita juga boleh mengubah hari dan juga masa. Ia boleh dilaraskan pada waktu siang dan juga pada waktu malam untuk melihat keadaan bintang, keadaan planet, keadaan buruj pada waktu-waktu yang tertentu. Simulasi pada waktu malam untuk kita mencerap bintang dan juga simulasi pada waktu siang juga kita boleh mencerap bintang dan juga planet-planet yang lain. Semasa kita mencari gugusan bintang, contoh Orion, kita boleh menekan constellation di bahagian bawah. Setelah itu kita boleh mencari nama-nama buruj, contohnya Orion. Selain itu juga, Stellarium juga membolehkan pengguna mencari planet-planet tertentu
bukan sahaja bumi, tetapi sebagai contoh, kita juga boleh mencari Jupiter dengan menggunakan fungsi search. Software ini akan terus menunjukkan kedudukan Jupiter di langit. Setelah kita menerokai dan faham aplikasi Stellarium ini di bahagian 4, kita pergi pula kepada bahagian yang kelima, iaitu dengan aplikasi Stellarium ini, aktiviti apa yang boleh kita lakukan semasa pengajaran di dalam kelas. Penggunaan Stellarium dalam pembelajaran dapat memudahkan meningkatkan kefahaman student engagement. Ia juga memudahkan kefahaman konsep abstrak seperti contoh pergerakan bulan dan bintang serta keadaan buruj di beberapa bulan yang tertentu. Ia juga dapat menggalakkan pembelajaran kendiri kerana dapat membantu memahami peredaran bulan dan juga matahari. Setelah kita selusuri daripada bahagian 1 hingga bahagian 5, maknanya kita telah selesailah hingga ke pengakhirnya. Jadi untuk bahagian yang terakhir, bahagian 6 ini, kita akan pergi kepada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Stellarium merupakan software yang sangat membantu dalam pengajaran astronomi. Ia dapat menggabungkan elemen teori dan juga simulasi secara praktikal dalam satu platform interaktif. Dengan penggunaan teknologi seperti ini, guru dapat mewujudkan pengalaman dan pembelajaran yang baharu, yang lebih interaktif dan bermakna bagi pelajar-pelajar. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.